Mesti ramai yang tertanya-tanya kan macam mana sebenarnya cara terbaik nak bantu seorang remaja autistik untuk hidup berdikari dan bahagia. Hari ni, kita tak nak cakap pasal teori je. Kita akan tengok langkah-langkah praktikal, satu plan hala tuju yang betul-betul menjadi. Okey, sebelum kita mula, saya nak jelaskan satu benda yang sangat penting. Ini bukan pasal kita nak rendahkan jangkaan kita. Tak, langsung tak. Ia sebenarnya pasal bagi sokongan yang betul, pada masa yang betul, barulah kemerdekaan yang sebenar tu boleh dicapai. Kita ubah cara kita fikir. Bukan fokus pada had, tapi pada membina keupayaan. Kenapa zaman remaja ni kadang-kadang boleh jadi sangat bergelora? Puncanya, ia macam satu ribut sempurna yang menggabungkan perubahan biologi yang mendadak dalam badan dan otak dengan dunia sosial yang tiba-tiba jadi jauh lebih rumit. Cuba kita tengok apa yang berlaku di sebalik tabir. Remaja dalam spektrum ni sebenarnya berdepan dengan banyak benda. Paras hormon stres mungkin lebih tinggi, ada risiko sawan, tekanan sosial makin kuat dan semua ni boleh nampak sebagai perubahan tingkah laku. Contohnya, kita ambil kisah Alex ni. Bagi dia, konsep lonjakan pertumbuhan tu sangat menakutkan sebab dia faham secara literal. Dia bayangkan ia akan berlaku dalam satu malam. Ini menunjukkan betapa pentingnya penjelasan yang konkret dan langkah demi langkah. Atau kita lihat kes Madison. Kisahnya pula menunjukkan bagaimana perubahan hormon semasa akil balik boleh mencetuskan atau memburukkan lagi keadaan sedia ada seperti OCD. Situasi macam ni memang perlukan sokongan daripada para profesional. Baiklah, kita masuk bahagian pertama. Bahagian ni paling asas, iaitu tentang meletakkan foundation yang betul. Kita akan selami falsafah utama di sebalik pelan tindakan ni, yang sebenarnya mengubah terus cara kita pandang sokongan dan kemerdekaan. Tengok perbezaan ni, sangat-sangat penting. Cara lama, kita cuba nak betulkan atau paksa mereka masking, pura-pura jadi orang lain. Benda ni sumpah memenatkan dan tak berkesan langsung. Tapi, cara yang betul pula, fokusnya lain. Kita cuba faham, kita sediakan struktur yang jelas, dan kita tolong bina kemahiran sikit demi sikit. Nampak tak perbezaannya? Daripada paksa ikut arahan, kita pupuk kebolehan sebenar. Okey, sekarang jom kita patah balik sikit. Kita tengok permulaan perjalanan. Ini fasa yang kritikal. Masa inilah asas untuk masa depan dia dibina. Kalau sokongan kat sini betul, percayalah, ia boleh ubah segalanya. Jom kita tengok 3 kemahiran utama yang lebih penting dari grade. Yang pertama, fungsi eksekutif. Bayangkan ni macam CEO dalam otak kita. Dia yang uruskan semua benda. Rancang projek sekolah, kemas beg, atau yang paling susah tu, nak mula buat kerja rumah. Kalau CEO ni tak kuat, idea sebagus mana pun susah nak jadi kenyataan. Yang kedua pula, komunikasi sosial atau nama lainnya pragmatik. Ini bukan pasal dia tahu banyak perkataan atau tak, tapi lebih kepada faham benda-benda yang tak diluahkan. Contohnya, bila masa sesuai nak bercakap masa mesyuarat, macam mana nak baca bahasa badan kawan sekerja, benda ni nampak remeh tapi sangat penting untuk bina hubungan dan berjaya dalam kerja nanti. Dan yang ketiga, advokasi diri. Ini umpama kuasa besar sebenarnya. Maksudnya, kebolehan untuk sedar bila kita tengah tertekan, tahu apa yang kita perlukan, dan yang paling penting, berani minta tolong. Ini bukan tanda lemah tau. Ini cara paling bijak untuk elak daripada burnout. Dan inilah poin utamanya. Kajian dah banyak buktikan 3 kemahiran ni, fungsi eksekutif, komunikasi sosial, advokasi diri, lagi bagus meramal kejayaan masa dewasa berbanding skor IQ. Kenapa? Sebab hidup ni bukan macam dalam buku teks. Hidup perlukan kita pandai urus diri, pandai bergaul dengan orang dan tabah hadapi cabaran. Okey, masuk fasa seterusnya, sekolah menengah dan sekolah tinggi. Fasa ni memang kritikal. Penuh cabaran baru tapi pada masa sama penuh dengan peluang untuk dia berkembang. Syaratnya, sokongan kena betul. Garis masa ni tunjukkan perjalanan dari sekolah rendah sampai graduasi. Cuba tengok titik penting tu, masa umur 14 tahun. Di US, pada umur ni, perbincangan rasmi pasal transisi ke alam dewasa wajib dimulakan. Poinnya di sini, lagi awal kita mula rancang, lagi lancar perjalanannya nanti. Masuk sekolah menengah ni macam satu lonjakan besar. Tiba-tiba je tuntutan akademik dan sosial jadi berganda-ganda. Bukan perlukan kurang sokongan, tapi dia perlukan sokongan yang lebih bijak. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena ajar dia pasal kurikulum tersembunyi, benda-benda yang tak diajar dalam kelas. Kita juga kena bagi bimbingan organisasi dan ajar dia berdikari sikit-sikit, jangan tarik sokongan mengejut. Lepas habis sekolah, apa jadi? Adakah satu jalan je?
Sebenarnya tak. Jom kita tengok pelbagai laluan yang ada untuk ke alam dewasa. Graduasi tu sebenarnya baru permulaan. Penting untuk kita ingat, tak ada satu cara yang betul untuk semua orang. Kejayaan tu ada banyak rupa. Ada yang masuk kolej dengan program sokongan yang mantap. Ada yang ambil bidang teknikal, jadi pakar dalam IT atau pengekodan. Ada juga yang terus bekerja dengan sokongan dan bimbingan. Semua jalani bagus. Semua ada nilai. Yang penting, kena rancang betul-betul. Perbandingan ni macam rumusan untuk semua yang kita dah bincangkan tadi. Bukan bergantung pada IQ dia, tapi ia akan bergantung pada sejauh mana dia pandai urus masa, selesa tak dia nak minta tolong, dan ada tak sokongan kesihatan mental yang dia perlukan. Inilah kemahiran hidup yang sebenar. Dan ini membawa kita kepada satu kesimpulan penting. Kesesuaian persekitaran tu segala-galanya. Contohnya, seorang pengatur cara yang hebat mungkin tak boleh fokus dalam pejabat yang bising, tapi dia akan cemerlang kalau dapat kerja dari bilik yang senyap. Jadi, kejayaan tu bukan pasal kita ubah orang tu, tapi pasal kita cari tempat yang sesuai untuk kekuatan dia menyerlah. Okey, untuk bahagian terakhir, jom kita fokus pada peranan ibu bapa. Ada satu perubahan kecil je yang kita boleh buat. Tapi, percayalah, kesannya sangat besar. Ia boleh ubah dari kebergantungan kepada kemerdekaan. Perubahannya nampak kecil je, tapi bezanya macam langit dengan bumi. Kalau kita tanya, dah buat ke? Itu cuma pasal ikut arahan. Tapi bila kita tanya, apa rancangan awak? Itu pasal membina kebolehan untuk seumur hidup. Secara tak langsung, kita pindahkan tanggungjawab merancang tu kepada dia. Kita macam tengah latih otot fungsi eksekutif dia. Kenapa benda ni sangat berkesan? Okey, mula-mula aku kena buat ni. Lepas tu, aku perlukan ni pula. Kalau aku sangkut, macam mana? Ia jadi proses berfikir bukan setakat siapkan kerja. Dia akan bina satu sistem dalaman yang dia boleh guna untuk apa-apa cabaran. Bukan cuma untuk siapkan senarai sema je. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan soalan ni. Apakah rancangan anda? Bukan rancangan untuk kerja rumah malam ni je, tapi rancangan jangka panjang untuk membina satu sistem yang boleh lahirkan kemerdekaan. Bila kita tukar peranan kita, daripada jadi tukang ingatkan kepada jadi pembina sokongan, barulah kita betul-betul dapat bantu individu bukan sekadar kemahiran, tapi satu kehidupan yang betul-betul bermakna dan berdikari.